Adik nak pergi mana? Hai. Sedai. CN buat sedap. Gambar dia tu, boleh ni? Bawa Kirana tapi albino ni. Tengok kepala ni. Kepala adik atas adik. Atas dia atas. Ni apa? Ni ikan apa tak tahu. Adik tengok adik ni. Kan kita gigit tu je. Itu kau mati. Nak tua nak mati lah mati. Kepatin tu albino tu. Busuk ni. Ha? Dia sampai. Jom. Adik leka. Ini tutup. Oh tu lah. Adik, ni. Tengok ni. Tekan ni lo. Man. Adik. Sini. Helikopter adik. Ni apa tekan ni? Kau kawal. Helikopter turun ke padang. Terbang. Berlumpur. Nak terbang lah apa tekan ni. Adik. Try pula. Adik try pula. Habis dah kau. Ni lah tolak ni. Tolak atas. Bawa kawan ni. Oh, nampak dah. Bawah nak tinggi bawah. Ni try ni. Benda ni. Tekan dia dong. Tekan. Ni Lepas tu? cahaya kot. Oh ni. Bukan ni kalau ni boleh nampak. Cahaya punya reflect nampak tu. Oh, cahaya reflect. Dia bentuk-bentuk ni nampak. Nampak? Bentuk-bentuk. Jom. Ni kalau tengah hari dah mampu. Alan tak ni. Abah. Cepat. Abah masuk. Ni yang apa? Alan masuk dengan Abah. Pergi masuk dengan Abah. Dia angin. Tak ada. Ada. 2, 1. Tu. Sikit je. Terima kasih. Simulasi akan bermula jika anda melepasi ketinggian minimum. Bergabung. Ya, Angin kan. Adik, naik tau. Dia pakai sensor. Dia patut dia nampak macam dalam ada benda ni tak. Ini apa? Ni apa tau? Tekan. Oh, dia kebat ada current. Current. Jadi dia Tekan api. button.
adakah anda melihat percikan bunga api? Apa yang berlaku? Voltaj tinggi. Elektrik. Nampak tu? Nampak tadi? Atas. Nampak? Ya, elektrik. Dah. Adik pula. Ada pula. Biar tekan je sampai atas. Nanti dia sampai atas. Nampak tak? Nampak tak? Ui, bahaya ni. Adik, weh. Tolong. Saya nak main dia ni. Cahaya kan. Jadi reflect. Contoh ni kan ni. Yang apa masuk ke dalam lubang. Cahaya dia tembus situ. Oh, ada pusing tu, ada pusing ni. Ada pusing tu. Nampak? Pusing. Pusing ni. Pusing adik. Ya, angin situ kan. Ya apa? Kawal dia. Adik pula. Dia letaklah pula sini. Adik pula. Tapi adik pula. Biar dia letak ni. Dah jom. Dia dek. Adalah kami ada VR game, tapi VR game ni boleh main untuk yang dewasa je lah. Kalau nak main ni perlu tunjuk kekajian tu dia boleh main sekali. So yang lain boleh main sekali kecuali yang ni je lah sekali. Okey. Terima kasih. Mari. Okay. Kita main VR game ke tak? Tengoklah kalau tak ramai. So, kita dah bayar. Tapi dia include sekali kan? Kita boleh main sekali je. Oh, dia include habis sekali main. Yang dewasa sekali je main. Kita bayar. Budak tak ada main. Kita main je lah kejap nak. Budak ni macam mana? Kejap je suruh dia orang tunggu. Gila kau. Benda tu dah tutup memang tak nampak orang. Tak payahlah. Alah, kita dah bayar. Tak, kalau awak nak try je. Mana boleh? Dia boleh main dengan orang lain. Alah, kita main berdua lah. Dia sabar-sabar kata tak langgar dinding lah. Man. Sini dulu. Dia pasang Adik. dia macam kita betul-betul berada dalam lautan. Kena duduk diam. Jangan berjalan. Kalau berjalan tak rasa. Dulu kat apa ikan perasan tak? Bila kita duduk macam ni diam, baru rasa. Macam kita duduk tengah duduk lautan. Dia bukan sesat lah. Diorang semua kerja ke sana. Ni bola air sikit lah. Itu yang Sabar lah, Man. Lupa sangat tu. Dah main dah tadi, tak ada benda. Pergilah. Pergi lagi main. Biasa ke, hati-hati. Mama tu bawah lah, diorang dah besar. Turun lah betul macam adik. Ya, dia kan masuk lagi. Macam dalam air. Gelongsor lah, gelongsor. Mana boleh, tak licin gelongsornya. Daripada atas naik balik. Daripada atas naik tangga.
Perangai dia punya motor tolong. Kena diam. Kalau korang diam pun korang rasa. Along, you sebelah adik pandang sini Mama ambil gambar. Duduk kat adik sana Mama ambil gambar. Pandang sini. Adik, pandang sini. Tengok belum macam tu, ambil gambar. Pandang sini adik. Pandang sini. Satu. Nak test. Jom, nak colour tak? Tu. Nak buat ke? Buatlah. Ini Tu, ni. Along. Minta acik tu. Ha, minta lah kat acik tu. Tanya lah dulu boleh tak? Tanya dulu. Nak gambar apa? Ambil. Ada nak colour apa? Ambil colour. Colour cantik-cantik. Ambil satu je. Adik duduk. Boleh. Dia orang duduk sini tau. Duduk. Duduk. Colour cantik-cantik tau. Nanti dah siap panggil Mama. Nak, jap. Boleh lah. Sikit. Buang pula. Jom. Adik jangan pergi mana-mana tau. Duduk sini dulu tau. Boleh? Adik jangan pergi mana-mana tau. Siapkan. duduk dah sekejap. Kita orang nak main. Tak boleh record. Dah, ada siap ke? Ha? Dah keluar? Ha, kau boleh cepat. Dah. Ha? Ada kan dia lah. Jom Mama kat tolong. Mama menang. Boleh. Duduk. Jom, kita kala. Buat. Cepat. Mama pula gala-gala. Adik lah kena gala. Aduh nak siap kan tu. Terkeluar. Dia kala cantik. Sambung je lah sikit dengan tu. Adik, tengok. Cantiknya adik punya. Okay. Nanti kita masak sekali. Ya, memang ambil gambar. Adik pegang. Ambil gambar adik. Pusing lah. Tak nampak pun. Pegang elok. Okay, satu. Tak nampak muka adik. Ha. Dia. Alung ni dia Tak nampak muka. Dia tekan tu yang dia penat tu. Macam mana pegang dua? Sebelah-sebelah. Ujung-ujung. Dia tak nak
Bagi dah, bagi. Ni. Maju. Adik, bagi kat Acik. Nampak? Ni, nampak dia ada punya kat sini. Nampak ada adik keluar kereta adik. Ambil video. Tengok tu. Ada kat sini lah. Kereta adik keluar. Mana kereta adik ya? Kan? Mana kereta adik? Itu kereta adik. Keluar dah. Tu. Dia tengok depan-depan. Wah, lawan kereta adik. Colourful lah. Wah, lawannya kereta adik. Kita lalu mula lagi. Nampak tu kereta adik? Mana kereta adik? Tu. Saya ambil gambar lu. Bagi gambar lu. Tengok. Ambil gambar lu. Dia nak bagi Acik. Dah, kereta adik dah balik dah. Tu, kereta adik naik lift. Kita tengok kita Along pula. Mana kita Along ya? Tu kita adik. Bawah tu. Kita Along mana? Kita Along dia keluar ikut. Itu kita Along. Kita Along. Oh, nampak. Nampak tak? Nampak kita jalan. Ada kita Along. Kita Along tu. Mana gol tu? Gol. Dia kali. Tu kita tadi nak lift. Tadi. Mana kita Along tadi? Tu kita adik. Ada kita Along? Mantap. Gila lompat. Berdiri di atas bulatan warna dan perhatikan flora dan fauna. Itu je. Diri je. Warna apa? Adik warna apa? Nampak tak? Kalau adik pergi warna blue, nampak adik? Kalau adik tengok mama. Kalau adik pergi kat color green, tengok warna green. Yellow. Color blue. Blue mana blue? Pandai. Color pink. Nampak tu keluar. Apa tu dia nak tangkap adik? Dia nak tangkap adik. Dia nak tangkap. Ha. Tu. Tekan tu ke? Tak kan? Ke tekan start situ? Turun dulu. Climbing adventure. Itu lain Tekan dah. pung. Dah. Dia nak tekan apa? Pijak binatang long. Tu. Tekan yang binatang tu. Tekan kat binatang tu. Adik, bagi. Adik tekan adik. Ni apa? Nak pergi lah tu. Nak awak buat lagi. Lain lagi. Kita sama. Radiasi. Ni ada. Jom. Nuklear. Maintenance. Buat ni. Cak ni terbalikkan popor supaya bahagian dalamnya keluar. Lepas tu Pekan berlaku juga panas. mana popor je dah bocor. Tak ada popor ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia nanti melompat. Ini.
Tak ada pun. Sabarlah dulu. Ejak dulu ni. Adik, sini Along. Mana tu? Dengar bunyi. Receiver dia dengar siaran. Ni untuk apa? Ni untuk apa ni? Bacalah ni. Ha, nampak ni. Oh, halang. Lepas tu? Dia kata tekan butang mula, gunakan cermin prisma penapis untuk manipulasi alur cahaya bagi mendapatkan pelbagai keamatan cahaya. Macam ni Perhatikan meter analog dan dengar bunyi bip untuk setiap manipulasi. Ni. Macam ni. Cahaya dan gelombang mikro ialah gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang yang berbeza. Dia ni gelombang-gelombang. Macam tu je lah. Macam tu je. Ini rosak. Ini apa? Okey, dia cakap cuba ini. Keadaan set semula, laraskan tombol pada 64 cm. Mana 64 cm? Tengok Along. 64 cm. Kenapa? Dia suruh laras. 64 cm mana? Ha? 64 cm. 64 cm dia suruh buat. Untuk? Ni. Kita laraskan tombol 64 cm dan roda akrilik pada udara dengan tekan butang merah dan set semula tempoh drive. Maksudnya Jadi. 64 dapat tak? Dapat? Ada tak 64? Tak ada. Oh ni. Itu 36. Apa maksud 64? 64 cm dia kata situ. Mana ada 64 paling tinggi pun 53 cm kan? Dah, lepas tu tekan. Meh. Lepas tu? Tak tahu. Dengan mengubah masa dedahan, jarak antara sumber sinaran dan pengesan dah, pelbagai betul. bahan perisai, kita sebenarnya mengawal kededahan sinaran. Cahaya je kot, entahlah. Cahaya. Ini? Ini apa ya? Ini apa? Oh, ini penelitian. Okey. Lihat jadual berkala unsur manakah yang bersifat radioaktif sepenuhnya. Apakah di sebaliknya? Jadi Yang tengok penerima pemancar. Tak, dia ialah boleh satu dengar. bahan Ada dengar bunyi ke? penyerap supaya berada di antara pemancar dan penerima. Perhatikan meter analog. Kan, ni penerima dengan pemancar. Gelombang radio cahaya tu. ialah gelombang elektromagnet yang mempunyai panjang gelombang 1 juta kali lebih panjang. Mana radio ni? Ini kau kena tengok ada ke tidak receiver ni. Ni penerima. Ya. Ni gelombang ah. Kejap. Dia tengah sini lah, nampak ni. Yang gelombangnya. Tolak yang mana yang ada gelombang. Bukan, satu-satu lah. Tengok Kayu. ni. Sabar. Try akrilik dulu. Ada? Tak ada. 100%. Dah arwah lah. Dah dua. Tak ada. Ayah. Aluminium. Aluminium. Tengok ni. Betul tak tengok Oh, dia kena touch. Awak tak touch tadi. Makna apa yang lebih kuat? Okay, kalau plastik kosong. Plastik kosong. Kayu kosong. Dia aluminium dengan ni je ada. Nampak? Betul tak? Nampak? Lain tak ada. Jadi dulu. Yang ni? Laraskan careka sampel dan careka perisai supaya salah satu sampel selaras. Ada dia dah. Dah dia tadi. Nampak? Bunyi. Tak, dia kena ni laraskan. Mana? Bunyi apa tu? Slow lah. Selur. Kau dia nampak? Bunyi. Ada? Itu paling kuat. Batu tak ada. Kau macam tu dek, ada tengok
Tadi pakai apa kongkong? Tadi ni kan? Ini dia pakai apa? Sumber metal. Buat. Lutuk. Kacang. Dia sains. Jom. Mari. Mari Alun takut dulu. Ini dulu Alun takut tu. Tengok perut. Tengoklah satu-satu dia punya. Oh, dia punya ni. Dalam badan ni dalam badan kita. Tengok Kita pergi kat otak dia dulu. Tolak lagi. Tolak tangan dia kena. Okey. Kita tengok otak dia. Okey, kita tengok otak dia. Ini adalah otak. Okey. Ini nama dia saraf kranial, nampak tu. Ini kepala otak dia. Okey, turun. Slow. Okey. Tengok itu bahagian apa? Ini semua saraf. Okey. Tengok ni apa? Kat sini apa? Ni otak tadi kan? Dah. Dia tolak slow. Tengok ni pula. Okey. Ini apa? Ni saraf torak. Nampak dalam perut kita ni. Inilah dalam perut kita ni. Tolak lagi. Ni tangan tadi tak buat. Ni tangan tadi. Buat tu. Ni bagi ada tekan. Buat semua saraf. Ni saraf kaki. Kaki ada apa? Bagi adik pula. Tolak. Tolak. Tolong adik tu. Alun tepi Adik tu. Dah ke tadi? Sini. Tangan tu kacau. Kaki. Ambil lain pula. Otak. Otak dah tadi. Dah. Ni apa? Usus. Ini kita tengok macam usus pula. Tengok. Otak. Nampak usus tu. Pasal mencekik. Nampak tu. Kalau kita makan usus besar tu apa? Tempat kita nak berak. Usus kecil. Tempat ni. Tempat najis. Faham tak? Ni apa? Ni apa nama dia? Perut. Nampak perut kita? Ni hampedu. Bagi. Usus kecil. Usus kecil untuk nampak. Cuba kita tengok yang ni pula. Kita tengok jantung. Itu jantung. Ini apa nama dia? Ini jantung. Nampak dek? Jantung. Ini apa nama dia? Paru-paru. Tolak bawah sikit. Ni otak tadi. Dah. Jom lah. Awak kuis. Apa lagi? Pasal apa? Yang awak minta. Kutera. Apa dia? Okey, berapakah diperlukan? Ni apa? Nuklear. Nuklear 40 gram je. Betul tak? Lagi? Dah. Okey, ni pula. Berapa arang batu yang diperlukan untuk menghasilkan ni? Arang batu kena banyak. Arang batu kena banyak. Sekejap. Arang batu. Agak-agak. Okay, guess. Gas PSI. Gas kena banyak. Dah hampir dah betul. Sikit saja. Aku tahu dah macam ni. Dia sampai dot merah tu. Dot merah banyak Sekejap bila sampai dot merah tu tendang. Enggak. Tak sampai lagi. Sabar. Aku dah tahu dah. Tengok Tak sampai lagi. Sabar. Dah tahu dah. Aduh, tak sampai Biar. Nampak?
Alah. Bam. Sama-sama. Bukan, biar je. Jangan tekan. Sekejap. Sabar dik. Tekan lah yang tengah tu. Sabar. Kena tolak. Sekejap. Tadi dah kuat dah kan? Kuat kan tadi kan? Di belakang lagi. Mampus dah. Jom lah. Cahaya UV. Mana cahaya UV? Tekan cahaya UV. Buat ke? Along adik abah. Along adik abah. Pandang sini. Along adik abah. Along, pandang sini. Adik, pandang sini. Dah. Buat apa lo? Ha? Buat apa? Ha? Tu tak muat cair lah. Itu bukan dia punya lah tu. Ayo ambil yang ni. Cari yang ni je. Panjang. Tak muat lah tu. Depan ni dia boleh buat depan ni. Ni pun nak buat depan ni. Tapi lama sangat ni. Tarik. Pergilah. Panjang ada tu. Dia kena tengah-tengah tu. Macam lagu apa ni nak? Ni lompat. Senyap. Ni dah muka. Katak mana katak? Ada katak? Katak. Ini saya tak ada pun, dah tak ni dah tak nampak. Tu ada sikit lah, ada sikit. Dia kena dapat. Banyak-banyak dapat dia. Jom. Adik, nak main ni tadi. Adik, sini. Baik, semula Boleh Sabar dulu. Okey. Mana? Ulang Mana? Salah. Tengok. Tengok. Yang mana? Ni. Mana dulu? Ni. 6. Sabar. Orang tak nampak. Seratus yang. Tak nampak lah silau semula. Lah. Ada pula. Tengok. Net. Alung pula. 4 je, ambil 4 je. Semula. Mira. Ulang.
Dah. Dah. Kenapa dia silau? Ni. Meh. Jom. Jadi kita main dam. Okey. 1, Halong. 1, nombor 1. Ni macam dam mula. Mama 4. Mana nombor 3? 1, 2, 3, 4. Zup. Tekan lagi dalam. Tengah-tengah adik. Macam ni tengok apa buat. Ha. Bagi dia. Ha. Tak jadi. Dia memang. Pegang. Lepas. Oh, Dah, jom. Ada rasa panas? Ni rasa apa? Ni rasa apa? Adik, mai sini. Akmal Wafiq. Ni adik rasa apa? Sejuk. Mana yang paling sejuk? Mana paling sejuk? Mana paling sejuk? Mana paling sejuk? Mana paling sejuk? Ni tak. Ni panas sikit. Ni sejuk tak? Mana paling sejuk? Sekejap. Jangan malas. Laju lah sikit. Laju lah. Mantap lah sikit. Tak ada bunyi pun. Alang, jom. Ini Sekodeng apa? Ada apa dah tu? Ada hantu Ni apa yang? pisau. Pisau? Serius? Macam mana nak sentuh pisau? Tak boleh pun. Tapi macam Kau takkan dapat sentuh apa pisau tu. ada pisau. Masuk tangan Pak, masuk tangan. Sentuh pisau tu. Nampak tu pisau? Nampak pisau? Macam mana orang nak masuk? Tangan tak boleh masuk. Masuk lah. Tak boleh masuk tangan. Aduh. Takkan dapat sentuh. Macam dah sentuh kan, tapi tak pun. Ada pisau ke? Ada pisau dalam tu. Pisau betul ke? Tapi kau takkan dapat sentuh. Ada Bagi adik, cuba. bagi adik. Masuk dik tangan. Kepala dia, kepala. Masuk tangan, masuk tangan. Kena dukung. Tapi Yang abang dia- dukung. Nampak? Ambil abang dukung. Pijak. Tepi dong. Pijak. Ni bandel apa? Ni Naik. bandel apa? Naik. Nampak? Masuk tangan. Masuk. Ada nampak apa? Ni abang masuk tangan abang lah. Nampak tangan abang tak? Nampak? Halo, jaga-jaga atas tu. Adik, sini. Okay, susu jadi dadu. Tinggi Along apa panjat atas sana. Tu Along. RM90. Adik muat boleh tapi dia takut dia gayat. Adik, kat sana ada piano lah adik. Piano nak? Main piano? Biar dia dalam dulu. Mana? Adik ni? Ni.
Adik kena buat lah, adik. Adik buat. Cabut. Adik buat jambatan. Ha. Salah tak? Lagi? Awak tekan-tekan ni. Ni, dek. Puan rasa hari tu awak pakai baju hijau juga. Cepat. Ni, ni. Ha, main. Betul lah. Saya nak main dia. Ni, tekan ni. Setiap satu ni bunyi lain. Ha. Ha. Tekan besi tu tekan. Tekan besi. Tekan. Ha. Okey, sekarang sakit apa? Kita start ya. Kita start mula daripada mana dia? Start dulu. Touch kat situ. Touch. kat Oh, tu. start. Touch benda tu tak start. Ni. Ha. Begitu. Ni ya. Mana Start dia? lah. Start Start. dulu. Sabar dia bagi ni. Dia sekali lagi. Halo boleh. Macam mana? Halo, okey. Halo sikit. Sekarang kita nak scan. Dia baby. Okey, perut baby. Tak ada. Tak ada pun, ada tahi saja ni. Ha, halo dah. Wah, Alu dah jumpa dah. Halo jumpa. Palingnya. Mama pula. Bawahnya 3D lain tu. Nampak tak? Anak sihat. Ingat kita dengar jantung dia. Sekarang ni trimester ke 2. Nampak? Ada baby lah adik. Adik pula boy. Adik kan doktor. Sini adik sini. Sini adik kat sini. Dr. Aiman. Baby berapa bulan? Berapa bulan? Nampak ni. Okey, kita tengok jantan dia. Jantan ke perempuan babynya. Belum bawah perut. Nampak? Adik nak buat? Nak? Dia nak. Sini lah. Baby dia Nak? Nak? Semula. Kan semula adik. Bukan macam tu. Touch adik, touch. Macam joget Zahapin ni mama kau. Ikut je lah step dia tu. Tak boleh, tak sampai dia. Cermin. Dia suruh buat apa ni? Buat macam ni lah Long. Jadi apa? Jadi apa? Jadi
Tengok muka Long. Long duduk sikit bawah Long. Nampak apa? Belakang lagi, tak dapat sangat. Belakang lagi. Tu je. Jadi besar. Ni? Dapat. Cuba dapat. Ada. Adik. Biar adik. Telinga dia Besar besar. dia. Muka dia jadi besar ni. Dia macam zoom. Bagus lah. Kau nak juga awak aku kan? Dia ada boleh zoom. Macam ni lepas ni. Tak. Ini sini. Menara Cawan. Along ni masuk sini Long. Along masuk dah adik, masuk dah ni. Oh, jadi banyak. Adik masuk. Ni jadi apa? Jadi dua. Nah ni. Pusingkan meja perlahan-lahan. Apakah yang anda dengar? Ni. Pusingkan meja ni. Pusing lagi. Tu lah dek. Tu. Okey dah. Ni. Along sini. Nyalakan lampu. Pusing, kita tekan. Tekan lampu mana yang ada. Pusingkan dulu. Tekan lagi lampu. Tekan lampu ni pula. Tekan lampu ni, tekan ni. Tekan ni. Dia kena pusing. Main dek. Dia boleh. Nak karat tu boleh. Karat je. Stainless steel dengan besi tu. Dia berbeza. Tak ada. Okey. Lihat penimbangan. Okey. Mana yang paling berat? Susu ke lemon? Ni. Tekan. Okey, mana yang paling berat? Daging ke ni? Ni. Yang paling berat. Betul ada tekan tu. Mana yang berat? Ni. Tekan. Mana yang berat? Berat mana? Mana yang paling berat? Ni. Tekan betul-betul. Mana paling berat? Tengok ni, mana yang berat? Tengok timbang tu. Mana? Tengok timbang tu. Adik pergi dek. Ada lagi dek? Tak payah tutup telinga lah. Ada main. Pak. Dalam laut je, nampak? Dalam laut. Kenapa telinga ni? Takut. Dah.
Gempa bumi. Gempa bumi. Apa yang nombor 7? Installation. Orang bumi. Dah. Dapat. Mana abah? Anda sini Along.